Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Hanani, seorang pensyarah program CD Pastry di College Community Tasik Logo. Di dalam channel ini saya berkongsi sedikitlah tentang pembelajaran, resipi standard dan perkara-perkara yang boleh membantu kita sama ada kita belajar ataupun bakers baru ataupun siapa yang saja yang berminat dalam dunia pastry dan bakery ini. Hari ini kita akan belajar satu topik penting dalam dunia pastry, iaitu pembinaan resipi standard. Jadi topik ini sangat penting kalau kita nak hasil yang konsisten dan berkualiti setiap kali kita membuat produk. Jadi jom kita mulakan pembelajaran. Okey, untuk topik ini ada beberapa objektif penting yang kita kena faham. Kita nak faham apa itu resipi standard. Kita nak tahu cara membina resipi yang lengkap dan tepat, dan kita akan belajar teknik baker's percentage. Jadi teknik ini sangat penting bila kita nak ubah kuantiti resipi sama ada buat batch besar ataupun batch kecil. Okey, apa itu resipi standard? Resipi standard ni ada resipi yang telah diuji banyak kali, direkodkan dengan tepat, dan bila kita ikut resipi ni, insyaAllah hasilnya sama setiap kali kita buat. Contoh yang selalunya ada di kedai roti, di hotel, di restoran dan juga di college community sendiri. Jadi semua guna resipi standard supaya kualiti sentiasa konsisten. Okey, jom kita meneliti resipi standard. Okay, sebelum kita bina resipi standard, kita kena faham dahulu apa yang ada dalam resipi standard. Ia merangkumi bahan, kaedah pembuatan, peralatan yang digunakan dan unit ukuran, ya. Semua kena jelas dan teratur. Okey, seterusnya komponen resipi standard. Okey, dalam resipi standard ada 5 komponen utama, iaitu pertama pengubahsuaian resipi, kedua senarai bahan mentah, ketiga kaedah penyediaannya, keempat peralatan yang digunakan, kelima unit ukuran dan timbangan. Walaupun nampak mudah, semua bahagian ini memainkan peranan besar dalam pembinaan resipi. Okey, seterusnya pengubahsuaian resipi. Okay, kadang-kadang resipi asal tak sesuai untuk jumlah yang kita nak buat. Mungkin kita nak tambah kuantiti, nak kurangkan atau kita nak gantikan bahan-bahan yang lain. Tapi bila ubah resipi, rasio bahan wajib dijaga supaya tekstur dan rasa produk tak berubah. Seterusnya senarai bahan mentah. Okay, dalam resipi standard, senarai bahan ni mesti lengkap. Nama bahan, jumlah bahan dan turutan penggunaannya perlu jelas. Okay, tujuannya untuk elakkan kekeliruan dan memastikan semua orang guna resipi yang sama. Okay, seterusnya cara pembuatan. Okay, bahagian kaedah pembuatan perlu ditulis langkah demi langkah. Arahan yang jelas membantu pelajar ataupun pekerja dapur menghasilkan produk dengan cara yang betul. Dalam pembinaan resipi standard juga perlu ada unit ukuran dan juga timbangan. Okay, pastry ni dia bukan bidang yang agak-agak campak je, bukan. Kita kena gunakan ukuran tepat seperti gram, kilogram, apa lagi, mililiter, liter dan sebagainya. Okay, kesalahan timbang 5 ke 10 gram pun boleh ubah tekstur adunan, terutamanya dalam penghasilan kek. Okay, next adalah peralatan yang digunakan. Okay, peralatan yang digunakan juga memberi kesan pada hasil akhir. Okay, contoh kita guna mixer kecil dan mixer besar, dia tak sama, dia akan berikan kesan yang berbeza. Jadi peralatan perlu dinyatakan juga di dalam resipi. Macam itulah. Okay, seterusnya pengenalan kepada baker's percentage. Okay, sekarang kita dah masuk bahagian yang ramai yang kurang faham apa itu baker's percentage. Okay, sebenarnya teknik ni sangat mudah. Okay, dalam baker's percentage, tepung sentiasa dianggap 100%. Jadi semua bahan lain dikira berdasarkan berat tepung. Ini adalah contoh baker's percentage. Okay, contohlah kalau tepung 1000 gram, okay, dia jadi sama dengan 100% lah. Okay, kalau air 600 gram, maksudnya air sama dengan 60%. Kalau garam 20 gram, garam sama dengan 2%. Ini cara profesional untuk menentukan ratio. Okay, seterusnya cara mengira baker's percentage. Okay, untuk nak cari peratus sesuatu bahan, kita guna formula berat bahan bahagi dengan berat tepung. So, kita darab dengan 100. Okay, teknik ini memudahkan kita buat resipi skala besar atau kita nak kurangkan tanpa kita ubah rasa ataupun tekstur. Okay, next contoh kita nak scaling up. Okay, kita ambil contoh mudah lah. Kita nak buat 3 kg dough dan jumlah peratus resipi ialah 163%. Okay, 1% sama dengan 3000 gram bahagi dengan 163 sama dengan 18.40 gram. Darabkan dengan peratus setiap bahan. Okay, iaitu tepung 840 gram, air 1104 gram, garam 36.8 gram dan yeast 18.4 gram. Okay, mudah kan? Tak kisahlah kalau kamu nak buat 3 kg ke ataupun
30 kg ratio. Seterusnya kepentingan recipe standard. Recipe standard ni membantu kita kekalkan kualiti produk, dapat mengurangkan pembaziran dan dapat menyimmatkan kos tenaga masa, kemudian mudahkan melatih kerja baru dan paling penting menjaga konsentrasi. Sebelum kita habiskan, cuba kita fikir kenapa baker percentage penting. Apa jadi bila kita tak tulis resipi dengan tepat? Bagaimana unit ukuran mempengaruhi hasil produk? Okey, tinggalkan jawapan dalam komen. Baiklah, itu sahaja untuk topik penggunaan resipi standard. Semoga video ini membantu kita faham konsep asas dalam dunia pastry. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video-video pastry. Terima kasih kerana menonton.